Siapa yang tak pernah tidur boleh scroll video ni. Setiap hari kita tidur dan apa perkara pertama yang kita buat bila kita bangun daripada tidur? Adakah kita tengok phone ataupun kita bangun pergi mandi? Tidur ni macam mati kecil, dan bila Allah telah bangunkan kita semula, itu sebenarnya adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah beri pada kita, yang mana itu adalah peluang untuk kita bertaubat, untuk kita berubah dan untuk kita menjadi lebih baik daripada hari semalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ajarkan kita satu doa yang sangat ringkas dan bermakna untuk kita amalkan setiap pagi, yang mana saya yakin doa ini kita semua dah hafal. Doa ini berbunyi, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, iaitu bermaksud segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengamalkan doa ini setiap pagi selepas bangun daripada tidur. Jadi jangan lupa lafazkan doa ini setiap pagi selepas bangun daripada tidur, sebagai tanda kita bersyukur, sebagai tanda kita sedar bahawa kehidupan ini hanyalah pinjaman daripada Allah. Mulakan pagi dengan zikir dan doa, insya-Allah kehidupan seharian kita akan menjadi lebih berkat.